Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay. Hari ni hari ke 23 Ramadan. Okay. Saya dah masak dah. Okay. Tapi saya tak record video . Okay. Saya tunjuk saya masak. Saya masak gulai lemak, masak udang dengan ada tomato sikit. Okey, bersepah sikit lah udang kita. Okey, lepas tu air jagung. Wow. Air jagung pion. Alhamdulillah separuh. Okey, lepas tu kita beli roti john. Separuh saya bagi kat mak saya. So, ni sup ayam. Okey, sup ayam dengan anak punya ni. Sausage apa, lepas tu ni biras apa, mak mentua adik lah bagi kek. Okay, stay tune guys, kita makan. Tunggu waktu buka ni, lagi 5 minit lagi. Kita ada ni sikit. Okay, sausage anak tadi, ni udang. Okay, saya memang suka berkuah-kuah ni. Okay, lauk berkuah-kuah ni memang favourite lah. Kalau setiap kali saya masak, saya akan buat berkuah-kuah. Okay, gulai lemak ni sebelum ni pun saya dah pernah post dah. So, saya tak record lah. Okay, so kali ni saya buat makan-makan. Okay, sorry lah gangguan bising anak-anak. Nak tunggu waktu berbuka. Saya buat buka seorang je sebab suami kerja, belum balik lagi. Okay, nanti malam dia makan. 2,000 years later. Hello guys, welcome back to my channel, Nur Faiz channel. Okay, hari ni kita nak buat bang lah, makan pula kan. Okay, video makan. Okay, kita tunggu waktu berbuka. Okay, kita tunggu waktu azan maghrib pukul 7:27 lah. Okay, senang. Stay. Hei, kamu. Jap pukul berapa? Shh, diam. Dia azan. Okay guys, dah azan. Okay, kita makan ni. Allahumma barik lana fi marah. Kita makan dengan kurma dulu. Okay, bismillah. Refreshing. Jagung dia pure guys. Nak lagi ambil tu. Ambil ni. Dok. Bismillah. Makan guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni anak punya sausage tadi. Kita naik. Mama, papa. Tak. Cakap macam ni. Cakap macam ni je. Jat, nak air. Nak air bos. Siap bos. Yang Naik. masih dengan adik. Okay. Bye. Okay. Masih dengan adik. Masih. Tadi adik tumpah tadi. Tunggu. Duduk. Minum duduk. Makan. Demanya
Sahur-sahur tapi setengah hari je puasa. Setengah hari dah buka periuk. Okay, Roti John. Buka. Saya sikit. Tangan belum? Okay. Dah. Nak buka roti John dia. Okay, separuh lagi dah bagi kat mak tadi. Ni roti John dia. John dia okay. Ya. Wow. Roti John dia roti campur dengan ni. Ayam campur dengan ni kakak nak. Kak. Roti dia campur roti John dia ayam campur dengan daging. Okey, bismillah. Abang nak roti Abang kelangan belum? apa? Patah. Ada sup tadi. Makan kentang. Okay. Buat sup tadi. Okay. Kentang sikit ayam. Ini lagi best. Balik sebab. Ini lagi best. Ipin. Suka makan. Sup tadi sup ayam tu mak saya bagi. Ayam. Cuma bang mikrofon saya problem lah, guys. Okay. So korang dengar lah. Saya makan kan. Korang dah beli ke baju raya, kuih raya? Okay, untuk persiapan ni saya sederhana je lah untuk tahun ni. Sebab saya pun dah tak kerja. Saya buat affiliate tu lah. Korang tengok dekat kat bawah tu. Okay. Saya tengah buat affiliate. So mana-mana yang nak beli saya punya item boleh tengok dekat description box di bawah. Okay. Saya ada sediakan link dia. Okay. Ada baju raya, ada macam-macam lah. Okay. Selendang, shawl semua. Okay, kasut budak-budak semua ada kat situ. Okay, korang boleh tengok dekat link. Baju raya korang kat mana? Raya ada kat mana? Sudah ke bincang? Jadi tahun ni turn saya lah. Okay, my turn. Tapi suami tu dia kata ada bola, main bola pula dekat kampung dia. Dekat nanti dulu. Kalau dia nak balik dulu. Saya nak raya kampung pula. Ayah saya dulu. Okay. But tahun ni turn saya. Okay, turn saya. Ikut giliran, okay. Game over. Okay, yang mana belum boleh subscribe, like, comment and share tau guys. Okay. Dan saya pergi dekat Facebook punya ni kan. Tapi banyak ni lah yang suruh saya buat monetize berbayar tu. Saya bukan apa, saya tak percaya sangat. Sebab nanti takut apa, kena disclaimer ke apa ke kan, kena revelation apa dah, kena ban nanti saya punya YouTube ni pasal. Okay. Sebab yang YouTube saya sebelum ni dah kena tu dah. So yang ni saya kena lebih berhati-hati lah. Baru boleh monetize lagi korang. So tak tolong subscribe, like, comment and share tau guys. Saya akan buat video-video yang menarik, yang panjang lagi. Okay. Paling kita pergi vlog travel ke, pergi mana-mana ke. Okay, masak-masak dah. Okay. So nanti insyaAllah kita pergi travel ke lagi. Doa-doa lah, mohon doa lah murah rezeki.
kami sekeluarga dapat pergi travel lagi untuk tahun ni, lepas raya ni. Okay. Okay, yang mana belum subscribe boleh subscribe, like, comment and share. Okay. Saja. Assalamualaikum. Selamat hari raya, selamat berpuasa dan juga kalau sempat lah selamat hari raya juga. Bye bye.